tampan. Dia memang tampan. Dan bergaya. Pandai berlakon dan menari. Dan bergaya. Pandai berlakon dan menari. Wah, ada gaya. Kau nak jadi macam dia ke nanti? Wah, ada gaya. Kau nak jadi macam dia ke nanti? Ya. Aku mau jadi hero nombor 1 yang terkenal macam dia. Ya. Aku mau jadi hero nombor 1 yang terkenal macam dia. Boleh lawan dan kalahkan orang jahat. Boleh lawan dan kalahkan orang jahat. Ambil kau. Ambil kau. Kalau idola kita orang, boleh cari dalam majalah juga? Kalau idola kita orang, boleh cari dalam majalah juga? Siapa idola kamu orang? Siapa idola kamu orang? Entah, tak tahu lagi. Kamu boleh cari dalam majalah. Ramai orang terkenal boleh dijadikan idola. Oh, iya? Ramai orang terkenal boleh dijadikan idola. Oh, iya? Mail pun cakap yang sama. Tak apalah Raju, kita orang balik dulu. Mail pun cakap yang sama. Tak apalah Raju, kita orang balik dulu. Okey. Jom. Bye. Okey, jom. Oh, korang nak macam Raju lah ni. Cari idola artis. Oh, korang nak macam Raju lah ni. Cari idola artis. Tak juga. Akak ada idola? Tak juga. Akak ada idola? Mestilah. Pelukis komik legenda Datuk Lat idola akak. Mestilah. Pelukis komik legenda Datuk Lat idola akak. Satu hari nanti, akak nak jadi pelukis komik berbakat macam Datuk Lat. Satu hari nanti, akak nak jadi pelukis komik berbakat macam Datuk Lat. Terkenal. Dihormati. Terkenal. Dihormati. Dan disegani. Terima kasih. Hai. Terima kasih. Hai. Ha? Jangan berangan. Jangan berangan. Tak ada berangannya. Akak kan memang pelukis komik. Tak ada berangannya. Akak kan memang pelukis komik. Memang berbakat pun. Memang berbakat pun. Tapi akak tak terkenal. Ha? Apa? Apa?
Sedap kau makan asap. Sedap kau makan asap. Kau nasib baik aja. Aku bagi chance tadi. Kau nasib baik aja. Aku bagi chance tadi. Konon. Ganti balik ready aku. Konon. Ganti balik ready aku. Hah? Hah? Itu radio ke? Botol air? Jadi itu radio ke botol air? Sedapnya ayam goreng. Kita kena buat pilihan. Faham? Jadi sekarang kita orang kena pilih ke?